MacBook Neo ni ada satu masalah besar. Saya tak nafi yang dia punya performance mantap, harga dia cun, tapi dia ada limited USB port. Ada 2 USB-C. USB-C ni lah yang anda guna untuk charge dia. USB-C ni lah yang anda guna untuk sambung ke monitor ataupun projector. Dan masalah kedua, jarak antara USB-C ni sangat-sangat dekat. Katakan anda ambil pendrive ataupun memory card reader ni, anda cucuk dekat dia punya port USB-C, anda tengok dia dah pun tutup satu lagi USB-C. Anda hanya boleh guna satu sahaja. That's why kalau anda nak beli MacBook Neo atau laptop yang latest yang dia sangat limited port USB, saya nak recommend anda beli USB hub yang saya pegang. Harga dia murah, speed dia mantap, and dia ada banyak port USB lah. Ada 4 port USB A, 3 dekat tepi, 1 dekat hujung ni. Lepas tu ada juga memory card reader dan juga micro SD card reader berserta dengan audio jack. Dia punya connection ni ada 2, satu USB A adapter dan satu lagi USB-C. Anda boleh cucuk dekat anda punya MacBook Neo ataupun laptop. Tengok dia tak makan space sangat. Satu port lagi anda boleh guna untuk charge MacBook Neo ni. So kalau anda berminat, tekan beg kuning.